Assalamualaikum. Jadi kali ini kita nak mencuci lantai motosikal lah. Jadi antara peralatan yang kita perlu ada, kain. Ini boleh beli di Mr. DIY. Bros, ini pun sama, Mr. DIY. Dan ini bros khas untuk lantai. Nah, yang utama, chain and brake cleaner. Okay, ni kita akan guna dia waktu mula-mula lah untuk membersihkan segala kotoran dan habuk di lantai. Jika tengok di lantai, telah nampak kesan-kesan karat lah. Boleh tengok sepanjang rantai ni dah ada kesan karat. Okay, jadi boleh tengok inilah kesan-kesan karat yang kita akan cuci ya. Okay. Okay, jalankan dia tak perlu laju pun tak apa. Pastikan cecair pencuci ni kena pada semua rantai ya. Okay. Okay, satu lagi, pastikan masa proses ni motor kita tak hidupkan lah, biar dia mati. Ok, dan cara pusingan tu biar dia mengikut arah jam. Okay, jadi setelah tu kita ambil berus dan letak saja bawah ni. Ok, masuklah saja dan kita gerak. Ok, kalau tengok masih ada lagi kesan karat dia lah. Jadi kita ambil berus dawai yang lebih keras daripada ni untuk kita gosok dia. Okay, kita gosok celah-celah ni. Okay, tengok. Okay, kalau perlu kita sembur lagi. Dan kita gosok lah. Setelah kita cuci dengan cecair pencuci ni, kita akan lap lah. Okay, kita ambil kain, kita pegang dan kita biar dia bergerak macam ni lah. Okay, jadi kalau tengok rantai ni dah lebih bersih lah daripada sebelum ni. Dan kesan-kesan karat pun dah berkurangan. Masih ada tapi dah berkurang lah.